Assalamualaikum sahabat semua. Untuk minggu ni akan dikongsikan menu lauk yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai juadah berbuka, iaitu ikan cencaru sumbat. Suatu menu yang sering dihidangkan di kedai-kedai makanan tengah hari. Namun, untuk pada kali ini kita akan sediakan secara homemade dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sahaja. Dalam resipi ini menghasilkan rasa ikan cencaru sumbat yang kaya dengan rasa rempah dan cukup beraroma setelah dibakar nanti. Cara buatnya juga senang dan pastinya dapat membangkitkan selera buat seisi keluarga. So, untuk panduan yang lebih lanjut lagi, stay tune dan jom kita masak. Okey, baiklah, kita masuk dahulu pada proses penyediaan bahan inti untuk ikan cencaru sumbat. Kesemua bahan-bahan inti ni akan dikisarkan secara berkala sebanyak 3 kali kisaran. Bagi kisaran pertama, sediakan dahulu 8 tangkai cili kering. Yang ni jangan lupa rendamkan dahulu seketika bersama air panas lah. 20 gram kunyit hidup, 15 gram lengkuas, 20 gram halia. Masukkan juga 20 gram serai. Tuangkan sedikit air, kemudian kisarkan dahulu. Okey, untuk kisaran kedua, masukkan 150 gram bawang merah ataupun lebih kurang 9 biji saiz sederhana sahaja. 100 gram bawang Holland, 15 gram bawang putih. Masukkan juga 9 biji cili padi merah, 5 biji cili padi hijau. Okey, sekarang kita sambung lagi bagi kisaran yang kedua. Dah siapkan kisaran tadi, tambahkan pula 3 biji cili besar merah bersama 2 biji cili besar hijau. Setengah sudu besar pes asam jawa, 10 gram belacan. Untuk naikkan lagi aroma, pastikan belacan yang digunakan ni dibakar terlebih dahulu. Dan akhir sekali masukkan juga 1 helai daun kunyit. Kisarkan sekali lagi sehingga ianya betul-betul lumat dan sebati. Baiklah, dah siap kesemua proses kisaran bahan inti tadi. Sekarang kita terus saja masuk kepada proses memasak inti. Hidupkan api, kemudian panaskan dahulu minyak masak. Sekarang kita masak je bahan inti ni sehingga pecah minyak dan sedikit garing.
Boleh masukkan bahan-bahan perasa mengikut kesesuaian selera masing-masing lah. Okey, bila bahan-bahan tadi sudah pun garing, masak sepenuhnya dan kelihatan pecah minyak macam ni, bolehlah tutupkan api, kemudian ketepikan dahulu. Okey, baiklah, dalam resipi ni saya menggunakan sebanyak 1 kilogram ikan cencaru. Saiznya lebih kurang yang sahabat-sahabat lihatlah, tak besar dan juga tak terlalu kecil. Kaedah yang sesuai digunakan bagi masakan ikan cencaru sumbat ni, pastikan kita belah pada bahagian atas macam ni lah. Dah siap cuci semua, sekarang terus boleh masukkan inti yang telah siap masak tadi. Okey, dah siap sumbatkan inti. Sekarang kita teruskan pula kepada proses membakar ikan. Dalam resipi ini, saya menggunakan kuali pemanggang ajaib je untuk proses membakar ikan. Boleh sapukan dahulu dengan sedikit minyak masak. Sekarang boleh alaskan dengan daun pisang. Jangan lupa letakkan sedikit lagi minyak masak untuk elakkan ikan terlalu kering bila dah masak nanti. Sekarang kita bakar je ikan ni sehingga ianya masak sepenuhnya. Alhamdulillah, masakan ikan cencaru sumbat yang telah kita sediakan tadi sudah pun siap sepenuhnya. Sekarang bolehlah pindahkan ke bekas hidangan dan sudah siap sedia untuk dihidangkan bersama seisi keluarga. Masakan ikan cencaru sumbat ni juga sebenarnya sudah pun sinonim dengan cara masakan Melayu. Ianya sering menjadi pilihan lauk pauk masakan tengah hari. Dihidangkan pula bersama nasi putih panas-panas, semestinya cukup untuk membangkitkan lagi selera. Hidangan ni juga sangat sesuai untuk dihidangkan bersama lauk pauk yang lain seperti gulai lemak sayur putih dan sambal belacan. Untuk memberikan rasa yang lebih seimbang lagi, boleh perahkan juga dengan sedikit perahan limau nipis. So, jangan lupa untuk mencuba. Setakat ini sahaja perkongsian pada kali ini.
Jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.